Assalamualaikum warga-warga YouTube. So, aku malas nak record video daripada awal perjalanan tadi. Korang bukan nak tengok pun. So, sekarang ni aku dah nak sampai dekat air terjun. Aku tak ingatlah nama tempat dia apa. Sampai je dekat situ, aku terkejut tau. Sebab apa? Kita nak pergi ke tempat yang kita nak lepak tu, kita kena seberang sungai dulu. Aku terfikir macam, alamak, basah lah ni kan. Segala barang-barang yang kita orang bawa, segala beg, segala apa benda semualah, kita akan letak dekat dalam satu tong yang besar. Jadi kita akan tolak tong tu sampailah ke seberang sana. Saya punya. Cuma macam biasalah, of course lah, seluar confirm basah punya babe. Sekejap tak sini dulu. Untuk kau pergi dekat kawasan ni, sebenarnya korang kena bayar tau. Untuk korang walk in, kira macam nak mandi-mandi saja RM5. Tapi kalau korang nak sewa gazebo ni basically tempat untuk korang letak barang-barang korang. Nak makan-makan ke kat situ. Dia macam satu kemah macam tu lah kan. Harga dia cuma RM80 je. Jadi bila tempat berbayar, of course lah dia akan jaga tempat ni dengan cantik. Empire. Berapa? 80 lah? 80. Nampak tak? Boleh saya pengen ajak? Okay bang. Alright, terima kasih. Jom, let's go. Jom, bawa orang. Itulah tempat gazebo yang aku dapat ni. Aduh, tempat dia agak adventure sikit. Dia tak sesuai untuk kanak-kanak. So, kita dekat sana tu. Nampak abang tu dah kemas-kemas dah. 14. Okey bang. Aktif ke tu? Ha? Aktif tak? Aktif. Kalau itu yang 160. Tak, yang ni bawa sendiri. 160 yang kat sana. Oh, okey. Letak ke yang? Allah. Cabut putus. Ada pasir lah kat sini. Pantai, banyak lah pantai. Ya. Mak sejuknya. Cuba. Batu-bata. Sini okey sikit. Seriously aku nak pergi dekat situ lah. Tapi agak seram sikit tengok air dia. Alamak Ali. Cuma itulah tempat gazebo yang aku dapat ni. Aduh, tempat dia agak adventure sikit. Dia tak sesuai untuk kanak-kanak. So dekat ujung belah sana, ujung bawah tu. So tempat yang kanak-kanak dia dekat bahagian atas. So tempat yang aku ni, dia tempat yang lebih adventure sikit. So tak boleh lah. Macam mana nak pergi ni? Tak boleh nak baring tu. Punya air kuat gila. Kaki aku krem. Jadi bila terjun je dekat dalam air tu, sejuk siul. Sejuk gila. Ibaratnya kan macam kau bawa ais and then kau terjun dekat dalam ais tu. Macam tu dia punya rasa sejuk dia. Khalid, jangan pergi situ Khalid. Dalam.
Malaysia yang sangat panas sekarang ni, dapat berendam kat sini memang sangat nice lah. Tapi sebenarnya berendam je tak cukup. Dia tengok dengan siapa korang berendam. Kalau korang berendam seorang, kalau tengok dekat dalam tu, macam dalam ni sebab air dia biru semacam lah. Kat sini dia dalam sikit, so tak sesuai untuk kanak-kanak. Kena pergi dekat belah sana lah baru boleh. Belah sana untuk sesuai untuk kanak-kanak. Belah sini tak berapa sesuai lah. Jadi bila aku dah puas main dekat bawah tu, so aku pun bawalah anak-anak aku naik ke atas. So dekat atas ni tempat dia lapang, and then cetek, and then sangat-sangat selamat, sangat-sangat santai. So bila kita tengok anak-anak kita main pun nampak macam lebih relax sikit lah. Tak adalah kita macam kalut sangat, takut nanti ada air deras ke, ataupun kita takut anak kita lemas ke. Tak adalah macam tu sebab air dia cetek. Tempat ni lebih selesa sikit, tak huru-hara sangat. Tu kat batu tu Khalif. Cuma mata papa. Nasib baik. Cermin mata, kalau tak buta. Balikkan. Apa nak? Sekejap. Lepas ni cermin mata papa. Dah. Makan. Okey je, kat situ. Kalik je telaga. Kat sini. Okey lah, Papa. Boleh. Kalik adik beli baring tadi. Dia tak kepala dia suka kena air. Sungai kan? Tadi dia letak batu tu kat dalam air. Dalam air. Uish. So alhamdulillah kita dah selesai habis untuk percutian. Just escape sekejap lah daripada kerja kan. And sambil-sambil tu aku macam buat sedikit rehab sikit dekat badan aku. Penat dah training, boleh berendam sikit. And at the same time, ni lah bawa family keluar kan. Tiba pula diorang datang sini. Dan tiba masa aku nak balik kan. Itu satu problem. Kita kena lintas balik tau sungai tadi tu. Jadi apa yang pakaian yang aku dah tukar, yang aku dah keringkan tu, basah balik. So kita letak barang dekat sini, baru kita boleh melintas. Dia jalan je, nanti terlepas. Wop. Muat dalamnya, sama tak lalu sini. Dah dinosaur pula tercabut. Cabaran ni. Hanya bila Papa basah balik. Tu kat sana. Sabar. Balik tak payah angkat. Pergi panjat. Okey. Kat sana ni. Papa, mana tali? Selesai menyeberangi sungai. Tapi jangan risaulah sebab seberang sana ada satu macam dia buat satu changing room. So kau boleh tukar pakaian kat situ sebelum kau masuk dalam kereta. So overall aku rasa sangat-sangat puas hati tempat tu. Aku suka tempat-tempat nature macam ni tau. Kalau korang ada tempat-tempat nature yang korang boleh suggest dekat aku, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Mana tahu next episode kita lawat tempat yang korang cadang pula. Kita jumpa lagi untuk episod MMA Off Cam seterusnya. Jangan lupa subscribe and jumpa korang di episod akan datang. Bye-bye.